Kamu berdua kan puasa? Puasa. Halah, tak apa. Orang tak tahu. Dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarin dah ni. Kejap. Alah, bersoleklah tu. Opa, kawan Upin kan, dia puasa 1 hari, dapat RM1. Jadi kau, Opa? Faham lah, Opa. Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyak ke? Boleh. Okey. Ini lembu, tak mau kah? Ken, lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mael dengan Tok Dalang nak tak? Nak. Tapi kan, tahun lepas, Pak Mai kasih 20 sen je. Iya. Alah, Tok Dalang tu. Lagi tak nak buka pintu. Wish, kedekutnya. Ya loh, banyak bahaya.